Assalamualaikum. Teruskan video sambungan kepada video yang lalu. Jadi kami berada di sebuah hotel lah. Semalam agak lewat juga kami check in ke sini. Oleh kerana kami walk in sahaja, jadi asalkan dapat tempat penginapan pun alhamdulillah lah. Tapi hotel ni agak menarik juga. Dia dapat sekali dengan breakfast. Cuma kita lupa ada berapa dia punya bayaran semalam tu. Dia dalam 600-700 baht macam tu je. Pagi-pagi ni, awal-awal pagi lagi dah turun breakfast di cafe dia. Banyak juga makanan, pilihan makanan untuk breakfast ni. Banyaknya makanan-makanan sebelah selatan Thai lah. Kami sekarang berada di Hotel Park Inn Town Hotel di Bandar Petani. Semalam ni sampai agak lewat lah, dalam jam 10.30 lebih dah, 10 jam Petani lah, jam Thailand, 10 lebih macam tu sampai. Kemudian check in, ambil sebab dia boleh walk in je. Awal tu kami telefon dulu, kalau tidak nak tidur di The Wood tak ada bilik, tak banyak, dah penuh. Kemudian kami ke cari hotel, dapat dia Park Inn Town Hotel ni. Besar juga lah bila masuk ni, banyak bilik, dia kata boleh walk in je. Bila habis makan semalam di Maksu Soup tu, terus kami nak singgah ke Green Market, tapi takut lagi tempat tidur tak ada. Pakat risau kan, keluarga pakat risau dah, takut tak ada tempat tidur, kena cari tempat tidur dulu. Jadi terus mai ke sini, ke Park Inn Hotel, Park Inn Town Hotel ni. Kemudian barulah dah dapat bilik, kemudian baru keluar pergi ke Green Market. Dan Green Market tu dekat nak tutup dah waktu tu. Dah ada lagi lah kedai sikit-sikit lagi, tapi banyaknya dah mula tutup. Rupanya dia tutup dalam jam 11 waktu Thailand Jam 11 macam tu dia dah mula surut lah, 11. Kemudian di sini ni dia bilik dia dalam kebanyakannya semalam dalam 850 baht macam tu je. 850 baht, dan dapat sarapan untuk 2 orang. So, standard biliknya, bilik yang standard ni semalam 2 orang lah biasa-biasa lah. Ya, tapi 850 baht dia kurang dalam kat 100 lebih sikit macam tu je kita punya ni. Tapi bilik elok, bilik dia besar kak. Dia ada katil king. Kemudian untuk sarapan tu dia tempat untuk sarapan. Kemudian di sini dia bagi kafe tu agak luas jugalah, kerana makanan buffet. Untuk 2 orang makan tu dia kena tambah. Jadi bila makan dia bagi masa sampai pukul 10 jam Thailand. Okey lah, tak not bad lah kita kata. Makanan dia ni makanan Thailand lah, pak kerapau apa jenis-jenis tu lah, dan nasi. Kalau kata ni, kalau yang yang tambahan tu kena tambah dalam, untuk makan di sini dalam 100 baht macam tu je. Tapi kerana kita tambah per kepala dengan tidur, kena tambah setiap kepala 200 baht. Jadi kami ambil 2 bilik sebab keluarga ni 7 orang ahli. Jadi terpaksa kena ambil 2 bilik. Di sini ni ramai depa kerap buat event sini kan, buat event, ada macam-macam event. Semalam sampai pun ada noi kahwin ke apa tau, ni pun ada majlis kat ni. Dia ada bilik seminar. Sini ada 3-4 bilik seminar kat ni. Ini ada kafe kat ni, Jusarus Restoran. Jadi itulah, nanti kita akan sambung perjalanan kita. Daripada sini kita akan keluar, tengok, tak tahu lagi nak pergi ke mana. Mungkin jalan-jalan sekitar
apa dia petani ni lah. Tapi kawasan untuk kawasan Park in Town Hotel ni memang agak luas jugalah, parking pun luas, selesa lah kita kata. Kalau tengok sebelah kanan ni, dia adalah dewan sebenarnya. Semalam kami sampai, ada majlis kahwinan yang dibuat di situ. Jadi sebelah kanan ni pula dewan makan ataupun kafe dia yang kita breakfast tadi ni. Jadi seperti mana yang kita sebut tadi ni, bahawa kawasan parking dia agak luas lah. Jadi kita boleh pilih hotel ni, boleh menjadi antara pilihan untuk kita menginap lah. Oleh kerana kami lewat kemarin ni, jadi hari ini adalah himpunan untuk puteri ataupun untuk perempuan lah, muslimat, himpunan Melayu Raya untuk muslimat. Jadi kami pun tak pergi lah, walaupun boleh juga kita nak hadir sebenarnya, tapi oleh kerana kami check out daripada hotel tu lewat juga. Jadi kita pada awalnya kita rancang selepas kita berada di Patani ni, rancangnya nak ke Satun, tapi nanti kita tengoklah macam mana kita boleh sampai ke Satun ke tidak. Jadi sebelum kita keluar daripada Patani, kita singgah di Masjid Kerisik dulu. Sekarang ni kita berada di Masjid Kerisik. Tengok di Masjid Kerisik ni ramai juga anak-anak muda Patani singgah, masih lagi berpakaian Melayu. Mood raya tu masih ada lah. Ini bawah raya yang keempat, jadi ramai juga yang masih lagi ada mood himpunan Melayu Raya tu. Kami solat jamak di sini, semayang jamak takdim, Zuhur dan juga Asar, sebelum bergerak lebih jauh lagi. Jadi kita nak cari tempat makan dulu. Selepas ni nak cari makan sikit. Tapi di sekitar Masjid Kerisik ni pun ada macam sebenarnya. Ini antara destinasi utama lah bagi mereka-mereka yang baru sampai ke Patani ni. Mesti sampai ke sini dulu. Masjid yang sudah ratusan tahun, berusia sudah ratusan tahun, dan berbagai memori yang telah dia saksikan. Jadi masih lagi berfungsi sampai hari ini. Ini menandakan bahawa Islam sudah lama bertapak di Patani. Ini Pak Long ni memang dia jaga masjid ni lah. Tapi khabarnya sekarang sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bawa. Ni. Setelah puas ronda-ronda di sekitar Patani, kami pun cari untuk makan tengah hari lah. Cari untuk makan tengah hari ni jumpa satu kedai, tengok macam viral juga di dalam internet tu. Ada makan celup-celup. Jadi kita mai cari di sini, singgah sebentar di sebuah kedai ni. Tak ingat pula tempat ni nama apa, tapi dia di kawasan Bandar Patani jugalah. Restoran ni sebenarnya kami nak cari celup. Mi celup tu dia ada mi celup yang Wagyu punya tu. Jadi tujuan utamanya nak cari yang tu. Ini jalan parking jauh sikit, kita jalan kita tengok suasana di sekitar Bandar Patani. Di kedai ni nama dia tu, tengok situ Terang Tani. Nah, boleh pakat singgah di sini ya. Kalau nak makan celup-celup, makanan lain pun ada juga sebenarnya. Tapi yang nampak macam special sikit tu makan mi celup lah, sebab dia sedia dalam portion yang besar. Tempat dia pun agak menarik jugalah. Okey, ni yang kita maksudkan. Tapi Wagyu sudah habis, tinggal yang ayam je. Jadi dia sedia dalam bekas yang besar macam ni, kemudian dia bagi mangkuk yang kecil-kecil tu. Jadi kita boleh share je. Hari ni tak payah pakai tudung lah. Awak nak berapa? Okey, sekadar itu dulu untuk video kali ini. Kami sedang merancang untuk tak tahu lagi nak menghala ke mana, antara dua lah, sama ada Satun ataupun Yala. Satun tu jauh sikit, Allah Alam.